Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Shukri bin Suhardi, nombor metrik 22BE 02087. Saya akan membentangkan tajuk pembelajaran digital. Pada masa kini, pembelajaran digital telah menjadi satu komponen paling penting dalam sistem pendidikan negara kita melalui usaha yang digerakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah-sekolah menggunakan platform Delima, Google Classroom dan aplikasi interaktif bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran digital merujuk kepada penggunaan teknologi seperti komputer riba, telefon pintar, internet dan video pembelajaran, kuis dalam talian dan bahan multimedia dalam bilik darjah. Kaedah ini juga dikenali sebagai pembelajaran hybrid ataupun blended learning, iaitu gabungan pembelajaran bersemuka dan pembelajaran dalam talian. Antara kelebihan pembelajaran digital ni ialah murid dapat mengakses dalam pembelajaran pada bila-bila waktu, pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Murid juga boleh mengulang tayang video pembelajaran yang tidak faham dalam sesuatu topik. Selain itu, penggunaan animasi, grafik ataupun simulasi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif, sekaligus meningkatkan motivasi murid untuk menarik minat murid untuk belajar. Bagi guru pula, pembelajaran digital memudahkan penyediaan bahan, pentaksiran secara atas talian serta pemantauan perkembangan murid melalui sistem yang lebih tersusun. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran yang perlu kita ambil perhatian. Antaranya ialah masalah capaian internet, internet yang tidak stabil, terutama di kawasan luar bandar. Selain itu, tidak semua murid mempunyai peranti milik sendiri. Kebanyakan diorang menggunakan yang parent punya. Penggunaan gadget secara berlebihan boleh menyebabkan gangguan fokus dan kekurangan interaksi sosial secara bersemuka. Secara kesimpulannya, pembelajaran digital merupakan satu transformasi yang selari dengan inspirasi pendidikan negara yang digerakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun, keberkesanannya memerlukan sokongan berterusan dari segi latihan, infrastruktur dan pemantauan agar matlamat pendidikan holistik dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.